Tips untuk adik-adik yang nak kahwin lagi 3 tahun dengan bajet sekitar RM30,000. Saya nak share cara untuk kumpul RM30,000 versi tabungan emas, yang mana bila kita simpan emas ni kita lebih cepat untuk capai target, dan simpanan kita pun lebih bertahan lama berbanding kalau adik-adik simpan duit RM30,000. Tonton video ni sampai habis, jangan lupa tag pasangan masing-masing. Okey, cara pengiraan dia senang sahaja. Okey, berapa kita nak kumpul RM30,000 bahagi dengan harga emas semasa hari ini. Okey, RM30,000 bahagi dengan hari ini 628. So, kita akan dapat sekitar 47 gram emas. Kita genapkanlah 50 gram emas yang kita kena kumpul untuk dapatkan simpanan RM30,000. Okey, 50 gram emas anda boleh bahagikan dengan 3 tahun, 36 bulan. So, sebulan anda kena kumpul 1.38 gram emas. Cara kumpulnya mudah sahaja. Anda hanya perlu ada akaun emas Get Public Gold dan anda boleh kumpul gram emas anda menggunakan dalam akaun Get Public Gold. Sebagai contohnya, saya dah kumpul sekitar 8.8 gram emas. Okey, so tekan saja button top up 1.3 gram sebulan, iaitu sekitar 600 lebih. Okey. Kemudian boleh buat payment dan emas anda akan terus masuk ke dalam akaun emas anda. So, bolehlah kumpul sikit-sikit sehingga cukup 50 gram. Bila dah cukup 50 gram bermakna simpanan anda sudah melebihi RM30,000. Yang menariknya, bila kita simpan dalam bentuk emas ni, pertama, duit kita tak mudah bocor. Bayangkan kalaulah ada cash RM30,000, otak kita terus berfikir nak beli apa dengan RM30,000. Tahu-tahu nak kahwin nanti tak cukup duit sebab kita terguna. Okey. Yang kedua, nilainya makin lama makin meningkat. Dalam masa 3 tahun, harga emas akan meningkat melebihi RM30,000. Untuk purata, harga emas meningkat sekitar 10% setahun. Okey. So, secara purata kalaulah 3 tahun, harga emas akan meningkat lebih kurang 30%. Jadi, nilai untuk 50 gram emas yang kita kumpul tadi selepas 3 tahun akan datang, confirm akan melebihi RM30,000 dengan kenaikan harga emas. Jadi kalau anda berminat untuk nak kumpul emas bersama dengan Public Gold, anda boleh terus refer pin video saya ataupun klik sahaja link dekat bio saya. Nanti saya bantu sebaiknya.